Okay guys, dalam kereta. Tadi aku tekan record, rupanya dia capture je. Lala aku ambil gambar je. So aku kena ulang balik apa aku cakap. Bismillah. Okay, dalam kereta lighting okay sikit. Kita nak pergi, kalau korang tengok tajuk, kita nak pergi restock barang dekat kedai. Restock barang apa? Barang playable, untuk player deck. Lepas tu single, IR banyak lah. AR tak banyak. Lepas tu EX tambah sikit-sikit. Playable. Sebab sebelum ni, event sebelum ni, korang kalau tengok video sebelum ni kat Mania, aku ada buyback banyak. Tapi dalam video tu aku tak tunjuk lah, sebab terlampau rushing dan kamera pun DJI masa tu aku tak bawa. So ada banyak aku buyback. Then aku nak kena jual balik. Cara nak jual balik ni lah, aku pergi consign dekat kedai-kedai. Dan aku ada bawa deckbox untuk malam ni, kalau ada orang nak ajak tournament. Lepas tu kalau aku rajin lah, lepas tu ada bag ni, ada dua binder IR dengan playable. Dan dekat kedai aku nak pergi collect consign aku sebelum ni, tengok berapa ringgit dapat. Dalam tu aku nak ambil ni dalam ni pun ada playable dalam ETB box. Aku nak pergi sorting, nak pergi masuk dalam binder yang dekat kedai tu, yang dah kosong ataupun yang orang dah tak cari. So orang nak barang baru, so akulah yang kena restocknya. So mari kita pergi restock kat kedai. Let's go guys, follow aku. Okay, now aku dah sampai Dekat Den. Jom kita naik dulu, borak-borak kat atas. Aku nak buat apa tak tahu. Kita tagih lagi. Tagih lagi. Ina nak bagi yang ni. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya guys. Aku chase up awal-awal next week. Apa tu? Oh, next week. Aku sejak cuti raya dah malas dah. Dia baru bagi. Cuti lama sangat. Nak binder ke? Ni boleh start. Ni dah siap sorting semua. Satu ni sama. Binder ni nanti aku buat satu harga. Contohnya RM3. Semua dalam tu RM3. Senang korang, tak payah ni, tak payah set sesuatu. Manzani bos, rip dulu pikir kemudian, tak kisah kumpau. Sekarang aku dah pernah nak sorting. So aku mulakan dengan EX dulu. Aku dah sorting ikut energy. So tengoklah aku sorting EX. Lepas tu baru playable. Playable banyak sangat. Binder EX dah settle. Playable try tengok sekejap. Ini
So label ni agak lama. Jadi aku tak rekod lah. Aku nak kena cari harga apa semua. So aku nak kena fokus. Bye bye. Rezeki datang walau perlahan tak bisa view. Kita tetap jalan. Aman Zani Boss. Pipi dulu pikir kemudian. Tak kisah kumpau kita tetap jalan. Rezeki datang walau perlahan tak kisah view. Macam ban, Vision. Vision jumpa jebak. Vision itu. Dia depan reverse, belakang common. So tengah-tengah tu aku ada tulis lah. Oh, kena letak speaker lah. Sebelum tengah. Yang untuk flavor. Tu tengok tengah-tengah dia ada tulis. Common belah kanan, reverse belah kiri. Okey lah. Kalau tak selalunya aku letak macam reverse RM2 juga. Abang lah nak tengok kawan-kawan. Tu lah. So aku tulis macam tu terus. RM2 ni Tu pembahagi dia tengah. Yang tu je lah. Yang 3 baju lagi tu kena shiny lagi lah. Label apa ni, single besar. dia kalau yang reality tinggi shiny okey lah. Ini kosong dia. Nak ambil dia terus lah. Nampak aku terus tengok. Dah kira. Dia dalam tengah. So kita clean terus. Okay, thank you. Aman Zani Boss. Aman Zani Boss. Ribut dulu pikir kemudian. Sini senyum sikit. Okay, tu je guys konten kita pada kali ni. Memang aku sorting tadi yang lama. Lepas tu aku main pack. Dapatlah 1 hit, 2 hit. Macam tu lah selalu. Repack, lepas tu jual. Repack, lepas tu jual. Lepas tu buat konten. Itulah kita ulang-ulang ya. Okay guys, itu je lah kita restock pada hari ni. Aku nak balik. Hari ni penat sebab kita banyak sorting selalu kita letak tambah je. Hari ni kita sorting, tu yang penat. So bye bye. Assalamualaikum.